Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada kelas usaha wanita belajar laman web e-commerce untuk menjana pendapatan tambahan. Bersama saya hari ini Puan Nurul Syakira. Puan Nurul Syakira akan belajar secara live bagaimana perniagaan pendidikan produk kanak-kanak ni. Kebetulan hari ini kita ada seorang customer. Siapa nama Puan? Awin. Awin Awin datang ke kedai ni sebenarnya nak beli produk, nak cari kad imbas, softbook untuk baby dia kan. Okay, tu baby dia, comel tak baby dia. Okay, jadi sekarang ni Syakinah akan belajar bagaimana melayan customer, melayan pelanggan. So kita akan live lah. Saya akan tunjukkan juga pada Syakinah macam mana nak melayan Awin. Okay, Awin first, Awin cari produk flashcard untuk siapa Awin? Untuk anak lah. Okay, anak umur berapa? 10 bulan. 10 bulan. Okay, siapa nama anak? Aira. Aira ni boy ke girl? Girl. Okay, Aira girl kan. Aira umur 10 bulan. Okay, so sekarang ni contohnya nak cari kad imbas lah kan. Okay, kad imbas ni bagus untuk baby sebab dia ada gambar, ada tulisan. Okay, apa ni? Berapa? Yang ni harga RM10.90. Kalau macam softbook ni? Okey, softbook kalau macam ni softbook satu RM36.90. Tapi kalau puan nak beli hari ni kita akan ada offer lah sebab bersempena dengan kelas yang kami buat ni kan. Okey, so ini softbook ni softbook mengenal huruf ABC. Dia pun memang sesuai untuk baby. Kelebihan softbook ni sebab dia boleh basuh. Dia boleh basuh, lepas tu tahan lama lah. Macam saya ada anak sekarang umur 6 tahun. Anak saya daripada umur 6 tahun tu, kalau anak keempat sekarang umur setahun lebih boleh pakai lagi. Kalau yang ni memang hancur lah sebab kalau anak saya umur setahun lebih tu dia gigit-gigit lah. Tu kelebihan dia lah. Okay, puan tengah pilih ni Puan Awin dia tengah pilih softbook untuk dan juga flashcard. Boleh. Kita cuba buka isi dalam dia, pegang, sentuh. Nak tengok. Aira nak pegang tak? Nak test tak? Aira suka tak? Aira suka tak? Suka tak softbook ni? Suka tak? Aira ni apa? A. Awan. B. Bulan. Dia tengok je kan? Aira tengok je. Dia macam menariknya softbook ni. Dia suka plastik je. Suka plastik je. Tapi kalau budak-budak baby macam ni, kita biasakan dia dengan softbook apa semua. Nanti bila dia besar sikit 3-4 tahun dia mudah minat dengan buku lah. Biasanya dia sebenarnya fasa ni kita nak perkenalkan dia je, nak bagi dia minat, dia bagi dia suka. So mana lagi okey? Macam flashcard ke atau boleh mana-mana, ikut puan punya, ikut bajet puan, ikut macam mana macam rasa prefer, rasa macam selesa kan. Kalau rasa kad imbas ni, cuma kad imbas ni kita parents yang kena imbaskan untuk dia. Cumanya macam saya sebenarnya cadangkan juga ambil kad imbas biji alibata tu. Yang tu untuk apa nama ni? Kad imbas biji alibata ni untuk ajak alibata. Sebab kad imbas ni dia huruf dia besar-besar. Lepas tu dia punya ni hitam putih dengan merah je lah. Dari 3 color je lah. Yang ni RM16. Tapi kad imbas ni memang bagus jugalah. Kad imbas kalau konsisten 5 minit, 10 minit sehari, walaupun dia tak tahu apa-apa, imbas je kan. Dia insyaAllah dia akan dapat juga. Abang nak main bang?